Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini 11 Mac 2025 bersamaan dengan hari Selasa pukul 2.16 PM. Kita nak buat review sikit mengenai teknik cara entry kita, iaitu BBMA re-entry ya. Okay, tuan-tuan First sekali kita nak faham basic BBMA diagram. Mana basic BBMA diagram? Saya dah siapkan ni. Alright. Ini basic BBMA diagram. First sekali ada setup extreme, and then ada TP wajib. Dan selepas TP wajib, biasanya dia akan naik lagi buat MHV ya, market hilang volume. Okey, market hilang volume menunjukkan dia sideway. Sideway dan menunjukkan market ni dia nak bertukar arah untuk perjalanan permulaan perjalanan pertukaran arah yang panjang. Lepas tu dia buat candlestick arah kukuh. And then dia naik atas, dia buat re-entry. And then dia buat CSM. And then dia bagi peluang re-entry lagi. And then turun bawah lagi. Kalau ada CSM, meaning ada re-entry semula. Dan kalau tak ada CSM, dia jadi MHV. Kita cabut lari ya. Okay, nampak jelas kan? Itu kita kata basic BBMA diagram. Dan kita kena faham dalam BBMA ni, sideway ni sideway ni actually bermaksud berlaku candlestick reversal signal CRS pada time frame yang lebih besar. Apabila berlaku sideway, dia adalah CRS pada time frame lebih besar. Boleh jadi CRS ni adalah re-entry. Contohnya re-entry, contohnya macam ni kan. Okey. Atau ni re-entry, ataupun boleh jadi benda ni extreme. Okay. Pertukaran candlestick reversal signal CRS. Okay. Sideway ini actually CRS pada higher time frame. Sometimes jadi setup re-entry atau sometimes extreme. Okay. BBMA ni kita menggunakan konsep multi time frame. Maksudnya dia tak boleh trade guna satu time frame saja. Contohnya macam ni. Okay. Ini time frame pada ni weekly. Menunjukkan dia re-entry berlaku. Dia reject pada mid VV kan. So kita kena nak entry pada sini, kita tak boleh guna weekly juga. Kita kena guna time frame lagi bawah, iaitu daily ataupun H4. Biasanya macam itulah. Time frame ni time frame pertama, weekly. Time frame kedua iaitu ke bawah dia adalah daily. Dan time frame ketiga adalah H4. Kalau kita pakai 1 hour, ni time frame pertama. Time frame kedua 15, time frame ketiga adalah 5 hour lah. Alright. Okay, lazimnya kita akan cari re-entry di time frame lebih besar, iaitu like time frame 1 hour, time frame 4 jam atau daily. Kita akan cari setup re-entry lah. Semuanya bermula di re-entry. Di re-entry itulah kita akan enter re-entry tadi tu. Kan? Re-entry ni, dalam re-entry ni pada time frame yang lebih kecil biasanya akan ada extreme ataupun MHV kat dalam re-entry ni. Dia macam bawang lah. Dia ada macam bawang. Dalam satu lapisan tu ada dalam lagi. Dia macam kalau kita belajar kita belajar elite wave theory kan. Wave in wave. Dalam wave tu ada wave lagi. Sama lah. Dalam setup re-entry ni, kalau kita pergi time frame ni, katalah re-entry tadi weekly, pada time frame daily dengan H4 ni ada extreme berlaku, ada MHV berlaku kat situ. MHV ni adalah sideway lah. Kita nampak dia sideway atau MHV. Baru dia nak bergerak. Sebab kat sini ada time frame besar, sini berlakunya CRS. Okay. So nampak mudah kan? Okay. Cuma sebab re-entry di M15, julat dia kecil. Okay. Cuma kalau kita cari setup re-entry pada M15, dia punya, sebab kita nak trade prop trading kan. Bila kita nak cepat TP dan kita nak cepat close trade tu lah. Kita nak cari RR2 cukup lah. RR3 paling banyak kan. So sebab M15 ni julat pergerakan dia kecil. M15 ialah M15 kan. Dia punya pips pun tak banyak. Tambah spread lagi lah, jadi lagi kecil. So kita nak cari M15 yang betul-betul strong, M15 yang betul-betul kuat. Macam mana kita nak cari? M15 banyak setup re-entry kan. Tapi kita nak cari yang betul-betul strong, kita akan cari re-entry M15 yang seeloknya selepas berlakunya compression. Alright. Macam mana? Okay, ni kita pergi M15 M15. Okay, setupnya simple saja. M15 kita cuma akan entry apabila berlaku
compression. Ini compression, nampak? Okay, sekejap saya tukar. Okay, saya tukar. So, ini compression. Sideway kan, nampak? Compression. Ini compression. Mana lagi? Ini compression, nampak tak? Apa compression ni? Compression ni maksud BB ni mengecut. BB ni mengecut ni, and then dia jadi dia jadi sideway. Dia tak trending. Ni compression. Okay. Okay. BB cross lah. M15 compression, dan namakan dia M15 compression. Okay. Tak tahu sikit. Cara entry M15 compression. Okay. First kali ada dua kita nak cari. Sama ada dia compression macam kita kata ni, dia compress kan, ataupun dia buat ending diagonal. Apakah ending diagonal? Ending diagonal ni dia macam ni. Kita contoh ending diagonal ni dia macam ni. Ni ending diagonal. So kalau kita buat kita pakai trend line. Nampak tak? So dia makin lama makin kecil, makin lama makin kecil. Tu kat mana? Makin lama makin kecil. Dan dia akan jatuh. So ini adalah compression kita. Apa beza dia dengan apa ending diagonal dengan compression biasa? Ending diagonal ni biasa dia menegak sikit. Macam ni. Ini macam ni, macam ending. Ni ending diagonal. Ini ending diagonal yang nampak jelas kan? Nampak tak? Ni. Okey. Kita buat dia punya ni. Kan? So ini adalah ending diagonal. So bila dia pecah sini, pom, dia jatuh ke bawah. Itu adalah compression, ending diagonal yang pecah. So kita akan dia turun ke bawah dengan kuat kan. So kita akan entry kat sini ya. Alright. Okay. Cara entry kita adalah kita akan cari M15 compression ataupun ending diagonal. Okay, ni M15 compression, ni M15 compression, ni M15 compression, ni compression, ni compression, ni ending diagonal. Macam saya cakap tadi, kalau kita tengok time frame yang lebih besar, ini adalah candlestick reversal signal CRS. Sama ada dia sama ada dia candlestick kecil-kecil lah. Macam ni. Nampak tak? Ini re-entry. Ni pada H1 dia CSM kat sini, and then dia bagi peluang re-entry. Ni kasi peluang re-entry. Dia turun bawah. Kalau H1 re-entry pada H1 lah. Yang ni pun sama, re-entry, tapi dia okay, masih trending ke bawah sebenarnya. Turun bawah, naik atas, ada bagi peluang untuk entry. Turun bawah, jauh sebenarnya. Jauh betul semalam. Okay, ini pun sama juga. Compression. Ni compression ke atas. Ini ending diagonal. Kalau ikut wave, dia dah buat wave ketiga, wave keempat, pun dah turun jatuh bawah. ABC correction. Okay, tuan-tuan tapi sekarang kita nak fokus pada M15 kan. Sebab M15 ni macam saya cakap lah, M15 untuk prop trading kita pakai ni, dia senang. Kita nampak compression M15. Kita nak simplify kita punya ni. Kita cari compression M15 ataupun kita cari H1 re-entry. Okay, untuk pair Nasdaq Nas 100 ni. Okay, so tengok dalam case ni macam ni lah. M15 dia buat compression. Okay, saya tanda pakai line kan. So kita akan cari peluang re-entry, iaitu M5. M5 bila? M5 satu sama ada apabila dia dah cross mid BB macam ni, ataupun dia cucuk mid BB. Cucuk mid BB pun boleh juga. Cross. Okay, kalau dia cross M5, tertarik sini, dia cross naik atas, dan dia turun bawah. Okay, besarkan sikit ni. Okay, nampak tak? Nampak. Okay,
Okay, ni compression tadi. Market turun ke bawah pecah, and then dia naik atas. So apa kita buat? Dia cross saja mid BB ni, and then ni M5 cross mid BB dan turun bawah. Kita boleh entry. Entry daripada sini, dia tutup je, kita dari sini. TP adalah 3, 2 atau 3. 2 atau 3. So kita entry kat sini, stop loss kat sini. TP kita sama ada ni TP 3 ataupun 2. Alright. Ini salah satu cara. Satu cara adalah kita pergi time frame 2. Apabila dia reject ataupun dia reject ataupun dia cross pada mid BB, kita enter. Okay. Biasanya dia akan reject dekat ni, dekat EMA 50 ni. Satu lagi adalah kita pergi pada time frame ketiga. Ini lebih precise, lebih detail lah, cuma dia renyah sikit lah. Adalah pada time frame ketiga kat sini kita akan entry bila? Kita akan entry pada kalau Cikgu Omar dia akan entry pada extreme kan, mana extreme kat sini. Sini extreme, dia boleh entry kat sini ya. Cikgu Omar betul-betul dia ajar. And ini lagi precise. Maksudnya macam mana cara extreme ni entry? Cara extreme entry ni macam begini. Extreme ni nampak tak? Ini belum ada extreme sebab dia punya apa nama? Dia punya ni belum keluar. Okey, ni extreme. Cara yang betul bila ada candle keluar daripada BB dan garisan ni MA510 high low ni dia dah terkeluar. Sini extreme. So bila ada candle berlawanan arah, normally kita akan tanda kat sini lah, tapi untuk pair ni laju, so tak payah. Just terus immediately. Okay, immediately sell kat sini, stop loss. Stop loss dia tak ada. Kalau Cikgu Omar dia tak ada stop loss. Dia stop loss dia adalah apabila ada CSM berlawanan. Okay. So macam ni kan. Ini kita tak payah pakai sebab dia tak akan stop loss kat sini. Kalau saya akan entry kat sini lah. Entry kat sini. Okay, dan kita akan sell. Dan apa dia buat? Dia akan hold lah. Tengok N15 tadi. Tengok arrow tadi. Berapa jauh dia boleh pegang, dia boleh hold tu. Daripada sini ke sini. Oh, cuba bayangkan. Okay. So macam mana nak tahu ekstrim tu batal atau tak? Okay, macam tadi tu kan, M1 tadi ada ekstrim kan. Okay, M1 batal kan. Okay, kita buka ni sekejap Okay, macam mana kita nak tahu ekstrim tu invalid? Okay, ni dalam grup apa nama? Grup Cikgu Omar lah kan. Okay, ni ada orang ni dia tanya kalau signal ekstrim ni apa masih valid? Dia kata ni orang Indonesia kot. Sudah ada CS reverse. Ni CS reverse. Ni CS ekstrim sebab dia ada keluar. Ni CS reverse. And then normally kita akan buat line kat sini dan dia akan buat CS retest lah. Tapi CS retest melepasi body CS reverse. Ni ada satu lagi candle dia kuat kat sini. Okay. So sebenarnya kalau ni anggapan ni ada beberapa borak kat bawah ni lagi lah. So anggapannya adalah candle ni dah complete lah, dah tutup. So kalau candle ni dah tutup, maksudnya sini ada candle extreme, and then kita dah enter sell, and then lepas extreme ni ada candlestick momentum. Saya tanya, adakah signal extreme ini masih valid? Cikgu Omar Ali jawab, Cikgu Omar Ali, extreme dah batal kalau macam tu. Okay, so macam dalam case ni kan simple kan. Kalau kita tengok kan, dia buat extreme, ni H1, ni M1 ni, buat extreme, kita sell kat sini. Kita tak buat retest lah, kita tak tunggu retest lah. Sebab NAS 100 ni dia ni sikit, apa nama, dia lajak sikit. So dia buat je ekstrim macam ni, kita sell. And then kalau candle naik atas, selagi dia tak buat momentum, kita jangan cut. Kalau dia buat momentum, baru kita cut. Kini dia tak buat momentum, and then dia terus turun bawah. Dan kita boleh hold. Hold kat mana? Hold sebab kita entry tadi based on M15. M15 punya entry kan. So M15 punya entry, kita boleh hold kat sini. Hold kat sini, and then dia bagi peluang untuk re-entry lagi kat sini. Ini kita boleh BE lah. Kalau kita nak BE kat sini, dia buat re-entry lagi. Kita pergi M5 balik. Pergi M5. Okay, M5 pun dia ni. Dia pergi cucuk balik ni kan. Dia pergi cucuk apa kan? M50 kan. Okay, ni kawasan untuk kita entry kat sini. Kita pergi M1.
Ada ekstrim tak? Tak ada ekstrim. Kat sini memang tak ada ekstrim. Okay, salah satu cara lagi, bila tak ada ekstrim, okay, dia bukan ekstrim saja, dia ada banyak sifat. Salah satu cara bila tak ada ekstrim, kita ada boleh entry adalah pada apabila berlaku candlestick arah kukuh. Sebab candlestick arah kukuh ni adalah arah jelas pertukaran trend. Ini biasa ni saya masuk candlestick arah kukuh ni kalau saya pakai stop loss. Macam ni, kita masuk kat sini. So memang boleh target lah 3 misalnya kan. Memang kena hit TP lah, stop loss kat sini. Ya. Tapi katalah kita tak masuk. Kita tak masuk ni, kita guna cara O'Malley yang betul. Entry kat sini. Okey. Ni kita patah balik. Tengok balik M15. Apa jadi? Kenapa kita tengok M15? Kat M15 ni kita nak tengok. Kalau ada CSM, kita hold dan kita masuk di entry. Kalau tak ada CSM, kita boleh cabut. Kat sini. Kat sini tak ada CSM. Kita boleh cabut. Sebenarnya boleh cabut atau boleh BE. Tapi apa berlaku? Dia bagi peluang lagi entry kat sini. Kan? Tengok. M5 ada apa-apa tak? Mana line tadi? M5. M5 dia cucuk sini. Dia tak masuk tapi dia cucuk sini. Which M5 sebenarnya dia buat re-entry. So apa kita boleh buat? Kita boleh pergi M1. M1 tengok ada peluang entry tak? Okay, kita pergi M1. Mana tadi M1? Kat sini. Tak ada pun. Sideway. Sideway. Kan? Bila ada sideway, menunjukkan CRS kan? Sideway ya. Sideway ataupun MHB ya. Kat sini, sideway. So kita tak enter lah. Kita hold kat sini. Dia buat CSM. And then CSM kat sini dia buat re-entry lagi. Memang kenyang lah boleh hold sini lama-lama kan. Tapi kita bukan spesies yang hold. Tapi ini cikgu, kalau cikgu Omar. Okay, kat sini, okay, dia dah pergi seberang ke ni. Kita pergi ke M1, kita cari extreme. Ataupun kalau extreme tak munculkan diri, kita masuk pada candlestick momentum. Candlestick arah kukuh. Kat sini. Okay. Kalau kita pakai ini, kita ini ya. Dua kena. Kan? Turun bawah lagi, pergi lagi candlestick momentum kat sini. Ada lagi peluang untuk entry. Kat sini ada peluang lagi untuk entry. Ada berapa ni? 1, 2, 3. Cuba kalau dalam case ni, walaupun ada candlestick momentum, apabila dia dah pergi buat candlestick arah kukuh, dia dah cross kat sini, cut lah. Mana-mana yang profit kat atas ni, semua cut lah. Tak payah nak simpan banyak-banyak. Okay. Ini kalau kita nak ride the trend lah. Okay. Tapi kalau kita nak pakai kaedah compression tu simple. Compression, first re-entry untuk M15 ni, pergi ke M5. Either kita entry based on M5 cross, ataupun kita boleh pergi ke M1 based on extreme, ataupun candlestick arah kukuh M1. Alright, itu M15. Jelas Okay, saya summarize kat sini. Summarize kat sini, tuan-tuan. Okay, saya summarize tuan-tuan. First kali M15 buat compression ataupun ending diagonal. And then dia kena buat M15 buat rapid movement. Rapid movement macam ni ya. Kena buat rapid movement. Kita compression. Soalan sekali lagi. Okay. Tengah buat compression, boom, rapid movement. Dia buat compression, boom, rapid movement. Okay. Dia buat compression, rapid movement, boom. Okay. So kita entry on mid M5 punya mid BP cross, ataupun entry on M1 candlestick arah kukuh, ataupun boleh try extreme lah. So itu saja. Itu M15 compression. Cara senang entry M15 compression. Alright. Terima kasih banyak-banyak. Ada jelas, ada pertanyaan, boleh tanya saya.
Okay. Assalamualaikum. Okay, ingat kita cari dua benda je, M15 compression ataupun H1 re-entry. Dua benda ni saja, M15 compression, H1 re-entry. H1 re-entry ni kadang-kadang dia susah sikit nampak kan? Dia tak berapa jelas kan, dia H1 re-entry. Ni pun sama juga, H1 re-entry. Okay, itu saja tuan-tuan. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.